Sampai bila nak buat jahat? Itu detik rasa yang membuatkan seorang bekas ahli kongsi gelap cuci tangan dan tekad untuk membantu mereka yang memerlukan, khususnya membabitkan peminjam Ahlong. 14 tahun lalu, individu yang juga dikenali sebagai Mustafa Khan ini terpabrik dalam pelbagai aktiviti kongsi gelap. Beliau percaya jika sesuatu perkara itu mendapat redha Sang Pencipta, segala urusan pasti akan dipermudahkan semudah-mudahnya. Orang kalau nak buat kerja ni pun dia kena berani, kena kuat. Yang pastinya dia pun kena ada pengalaman. Bila saya jumpa pula dengan mangsa Ahlong, so saya rasa benda yang dulu saya buat tu, keberanian yang dulu yang saya ada tu kena bawa balik kembali sekarang untuk ke jalan yang benar dan juga menyelamatkan mangsa. Dalam tempoh sehari, seramai 17 hingga 20 orang datang ke pejabat ini untuk minta bantuan diselamatkan daripada Ahlong. Tanpa kekuatan kumpulan yang kuat, organisasi ini tidak mampu menyelesaikan lebih 2,408 kes dalam tempoh 6 bulan.